Bella, salam sejahtera dan selamat petang. Selamat datang ke Fashion Showcase. Salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat datang ke Fashion Showcase daripada Diploma Seni Reka Fashion Semester 2 yang bertajuk Imagination Childhood. Boleh jelaskan sedikit anda punya reka fashion ini? Um, uh, Pakaian saya ini adalah berkonsepkan uh, saya pilih kartun Garfield dan konsep pakaian ini adalah streetwear. So baju ini menginspirasikan Garfield lah. Daripada Garfield lah, kartun Garfield. Ya. Okey, Bella, terima kasih. Dan selamat pagi, boleh jelaskan anda punya inspirasi reka fashion anda ini? Okay, inspirasi saya ialah Mickey Mouse. Konsep saya ialah pop art. Pop art. Okey, jadi ini lebih kepada perempuan lah. Ya. Okey, baiklah. Terima kasih. Boleh jelaskan saya apa anda punya inspirasi, anda punya fashion untuk showcase ini? Inspirasi saya adalah Judy Zootopia. Apa ni? Yalah, Judy from Dari Zootopia. Zootopia lah. Jadi apakah sebab anda mengambilkan dari tema Zootopia? Sebab cute. Sebab comel lah. Yes. Baiklah. Terima kasih. Dan selamat pagi. Boleh jelaskan anda punya showcase untuk kali ini? Okay, saya punya tema adalah My Little Pony. Yang saya pilih adalah karakter Twilight. Okey. Ya, Twilight. Jadi boleh beritahu saya apa sebab anda mengambilkan karakter Twilight? Sebab saya tengok dia comel. Lepas tu dia punya elemen pun saya boleh senang nak fikir design. Bella, terima kasih. Okey, Bella, salam sejahtera dan selamat pagi. Boleh anda jelaskan sedikit apa anda punya tema showcase dan juga inspirasi dari mana? Okay, so saya pilih kartun anime. Dia cerita One Piece. Lepas tu saya pilih karakter Chopper. Dari karakter Chopper. Kenapa tak ambil One Piece ke? One Piece tu nama cerita, Nama cerita, bukan nama okey. watak. Okey. Baiklah, terima kasih. Dan selamat pagi. Boleh jelaskan anda punya tema dan juga inspirasi anda? Tema saya ialah Lotso. Yang menginspirasikan ombak beralun. Dengan dia punya warna. Terima kasih. Sejahtera dan selamat pagi. Boleh jelaskan saya sedikit anda punya showcase pada hari ini? Jelaskan. Okay, so saya pilih tema kartun saya SpongeBob. Jadi saya punya konsep baju korporat. So yalah, boleh tengok kat sini. Jadi memang ambil SpongeBob tak nak ambil Patrick ke Squidward ke? Sebab SpongeBob dia ceria, dia boleh buat lawak macam saya. Lepas tu dia tersakiti. Lepas tu kita tengok kat sini. Sini ada beberapa elemen macam poket, butang. So, kalau tak ada benda ni semua, dia takkan nampak menarik. Itu yang kita panggil garment. Garment kah? Kalau yang ini dari Embellishment, konsep? sorry. Kalau Tolong yang ini? cut garmentnya, bunuh. Kalau yang ni pun embellishment, dia menceriakan. Kalau dia kosong macam ni, orang tak akan suka tengok baju kita. So dia nampak meriah macam ni. Unik lah, Ya, okey. dia akan nanas. Nanas ni saya pinjam. Okey, Bella, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi. Boleh jelaskan anda punya showcase pada hari ini? Okay, saya punya showcase hari ni masuk YouTube ah. Ya. Masa semester saya Masha and the Bay. Masya Allah, Bay. Okey, Bella. Jadi mungkin jelaskan sedikit dia punya design dia. Design ni ambil daripada dia punya kepala, badan, apa semua. Satu-satu dia jadi macam tu. Dia jadikan macam ni lah. Jadi yang ini pun bertemakan daripada Masya lah. Dia punya ropel bawah ni. Ruffle, okey. Okey, Bella. Bella, terima kasih. Sejahtera dan selamat pagi. Boleh jelaskan sedikit anda punya showcase pada hari ini, termasuklah anda punya design. Hai, selamat datang ke Fashion Showcase saya di DBM1 Kevin Matang. Saya memilih watak Anger dari movie Inside Out 2. Saya juga memilih membina pakaian ini menggunakan baju bertemakan streetwear, sporty streetwear. Dengan pelbagai function lah. Cikgu boleh tengok.
Jadi function dia apa sahaja yang ada pada pakaian ini? Ada poket. Saya buat banyak poket untuk letak barang. And then bag ni boleh dibuka. Boleh dibuka dan dipasang balik. Ya, and di sini saya letakkan buckle untuk boleh adjust untuk fitkan ataupun longgarkan. Dekat sebelah pun ada belakang bag. Okay. Bella, terima kasih. Okay, Bella, salam sejahtera dan selamat pagi. Boleh jelaskan anda punya showcase pada hari ini? Okay, hai, selamat pagi. Nama saya Shasha. Okay, ini adalah showcase saya. Bertemakan Woody daripada Toy Story. Okay, dekat sini ada inspiration board, ada mood board, ada final design dan saya punya tech pack. Ini adalah saya pun portfolio. Dan ini adalah lookbook. Dalam ni terdapat saya punya design. Aksesoris dan sebagainya. Yes. Mungkin boleh jelaskan sedikit apa yang ada keunikan pada pakaian ini? Ada poket ke bahagian depan. Yang hiasan ni jahit tangan sendiri. Lepas tu ada aksesoris, ada button. Yang ni jaket asing dengan dia punya inner singlet. Boleh ditanggal. Selain daripada itu ada lagi? Itu je. Itu saja. Okey, baiklah, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi. Boleh jelaskan anda punya showcase pada pagi ini? Hello, selamat pagi. Saya Tin Sime. Ni adalah design saya dari subjek mentor saya Stitch. Ni adalah lukisan final drawing. Lepas tu yang ni adalah technical drawing saya. Ni adalah detail-detail pakaian saya. Kalau nak detail lagi boleh tengok buku ni. Lepas tu ni adalah semua subjek matter saya. Okey. Boleh jelaskan sedikit apa yang unik ada pada pakaian yang anda telah buat ini? Pakaian ni boleh buka zip ni. Kalau panas bolehlah buka ni. Kalau rasa nak pakai balik boleh juga cantum balik. Selain daripada bahagian zip itu? Baju ni dia macam nampak ceria and nampak macam aktif. So dia kan nampak kembang. Skirt budak kan dia kembang juga. Macam itulah saya nak sampaikan Stitch ni kan dia aktif. So saya buatkan dia kembang dan lambangkan Stitch. Itu saja. Bella, terima kasih. Bella, salam sejahtera dan selamat pagi. Boleh jelaskan anda punya showcase pada pagi ini? Okay, ini adalah merupakan untuk final board, front, side dan back. Yang ini merupakan lukisan iaitu line of study. Yang ini adalah moodboard dan ini adalah tech pack. Okay, saya memilih karakter Shin-chan kerana ini merupakan childhood imagination saya. Ini merupakan storyline. Okay. Yang ini adalah desain Ahe dan saya punya technical drawing. Technical drawing. Okay. Jadi boleh mungkin jelaskan sedikit apa yang unik pada pakaian yang telah anda buat? Okay, untuk functionality adalah ini adalah zip sebab tema kami adalah pakaian kanak-kanak. So yang zip ini adalah untuk sensation kanak-kanak untuk melatih pergerakan tangan mereka. Lepas tu yang ini adalah untuk mereka meletakkan barang sama juga dengan ini. Ini juga sama untuk sensation tidak hanya merasa perasaan tekstur untuk baju. Ini extra size ke? Yes, ikut size yang itu sendiri ataupun apa? Yang ikut size M. Size M. Yes, standard. Okey, baiklah. Terima kasih. Sejahtera dan selamat pagi. Boleh jelaskan anda punya showcase pada hari ini? Selamat pagi. Showcase saya hari ini ialah bertemakan karakter Starfire dari Teen Titan. Mungkin boleh jelaskan juga apa yang keunikan dan menyebabkan anda mengambil karakter Teen Titan ni sebagai inspirasi anda untuk showcase? Sebab saya ambil Teen Titan, karakter Starfire adalah warna dan dia punya kuasa lah. Jadi apa yang unik pada pakaian anda yang telah anda buat ini? Lengan yang terbuka and then dia punya yang patchwork dengan
dengan yang V lainnya. Ya. Ya. Bella, itu saja? Ya. Bella, terima kasih. Bella, selamat pagi. Boleh jelaskan anda punya showcase pada pagi ini? Boleh. Tema saya adalah Mary dari The Aristocrat. Saya ambil yang ruffle-ruffle macam ni. Okay. Ya, ada kembang-kembang dia. Lepas tu dekat sini ada tag pick saya. Dekat sini ada senarai apa? Sizing. Size. Lepas ni final design. Ni mood board. Technical drawing. Lookbook. Okay. Boleh mungkin jelaskan sedikit apa yang ada keunikan pada pakaian yang telah anda buat ini? Ribbon. Ribbon. Saya pada ribbon. Ruffle. Dia punya ni lah. Okay. Dan juga Warnanya. warna di sini. Itu saja? Itu. Okey, Bella, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi. Boleh jelaskan anda punya showcase pada pagi ini? Kami ambil inspiration tu dari Moana. Kami lebih ke nyampung baju. First design yang kami kita orang buat dekat gambar. Merang potong-potongnya, buang backgroundnya jadi macam tu. Then after this, merang akan olahnya lagi jadi ke situ design tu. Yang terakhir lah. Belum. Tu yang kedua. Lepas yang ketiganya tu. Okay. Lepas yang last tu yang akan jadi baju yang tu. Okay. Ya. Mungkin boleh jelaskan sedikit apa sebab anda ingin mengambil inspirasi daripada Moana dan juga apa yang keunikan pada pakaian yang telah anda buat ini? Kami ambil tu sebab Moana tu nya suka mencabar diri. Ya. And then kami pun ada ambil warnanya iaitu merah, iaitu berkaitan rapat dengan keberanian nak. Ya. Disebabkannya lah boleh terjadi je baju tu zip tu nya ada banyak function sebenarnya dalam tu. Sip lah banyak gila. Tapi tu nya boleh letak barang untuk biak kan biasanya tu kan tema kartun. Jadi biak kan suka macam makan benda apa semua macam tapau macam letak makanan lah, gula-gula batu. jadi tu boleh buka, boleh masukkan walaupun yang kecil boleh letak coklat. Ya. Selain daripada poket daripada zip tu? Tu ada poket juga. Situ ada poket. Boleh letak barang lah. Boleh letak barang. Ya boleh adjust bahagian kaki. Untuk ketat dan tidak untuk ketat. ketatkan. Okay, Untuk baiklah. kesesaan lah. Macam meja. Okey, ya terima kasih. Alas. Jadi anda telah melihat semua showcase daripada pelajar-pelajar fashion dari Kolej Vocasional Matang Diploma Semester 2. Jadi sekian, terima kasih.